aku suka nature. Aku suka nature. Aku suka benda yang aktiviti yang outdoor macam ni je. Aku suka alam. Okay. Aku tahu benda tu memang menyakitkan, betul. Kaki sakit. Aku pernah injet kat sana. Tapi ada aku suka benda macam ni. Pada aku macam aku cakap ni adalah self reward untuk aku. Macam orang lain juga ada self reward dia macam. Contoh, dia suka mancing, dia akan beli barang mancing dia gila-gila, jual orang mahal-mahal. Benda semua macam contoh juga mak motor yang suka ride sana sini, dia akan beli aksesori, dia akan beli motor, barangan motor dia yang gila-gila untuk dia ride. So kepuasan diri lah, untuk kepuasan diri senang cerita. So macam aku pun hiking ni adalah satu benda yang datang kepuasan diri aku juga. Ya pun hiking adalah satu benda yang sangat menyakitkan, tapi bila kau sampai puncak, benda yang sakit tu akan hilang dan kita akan dapat rasakan apa? Kepuasan. Macam tu dengan orang lain, benda yang dia suka adalah satu kepuasan untuk dia. Okay. Apa yang dia suka, apa yang dia seronok. Dan hobi, setiap orang ada hobi masing-masing. Macam aku, hobi aku adalah hiking, kadang running. Itu adalah hobi aku lah. So macam-macam lah, manusia ni macam-macam minat, macam-macam benda yang dia suka. Yang penting benda-benda tu bermanfaat lah kan. Jangan benda yang tak belok pula. Kau jadikan benda tu sebagai tools untuk kau sebagai satu hobi kan. Memang kau kata benda ni untuk hobi kau, tapi biar benda tu bermanfaat. Macam aku hiking ni, pada saya tu ada aku hiking ni benda yang kepuasan untuk diri aku sendiri lah. Alright. Okay guys, kucau lu. Aku pun nak balik ni, penat ni. Aku nak packing barang. Esok lusa aku akan sampai ke Indonesia, InsyaAllah. Apa-apa yang aku update cerita aku dekat Indonesia, aku akan hiking kat Kerinci. Okay. Memang aku excited gila aku nak hiking dekat Kerinci tu. So aku dah spend time masa aku dengan berlari berkilo-kilo, okay, untuk dapat fit untuk aku sampai ke Kerinci. InsyaAllah dapat aku adik ya. Ciao. Assalamualaikum.